Betul lah apa yang diperkatakan oleh orang ramai yang saya dengar-dengar tu. Kak Ian ni memang very. Nama saya Khairul Anwar ataupun lebih dikenali sebagai Kayo daripada Kayo Academy. Dia punya background dalam fotografi dan juga video production lah. Towards the end of 2019 buat digital marketing. Jadi basically ramailah yang request untuk buat training dan sebagainya. Tapi saya tidak ada structure yang terlalu khusus macam mana nak buat training yang bagus lah. Jadi sebab tu saya ada ambil TTT dulu. Bila saya ambil TTT, okey lah kita dah tahu all the structure dan sebagainya untuk mengajar. Dalam training hari ni fokus kepada HRD claimable punya courses. Kak Ian memang dia share very structured dan bila dia mengajar tu pula dah siap-siap. Dia bagi semua template dah macam mana nak buat. Jadi bila you nak mengajar, you nak jadi coach, it's not only you becoming a coach sahaja, tetapi how can you become a trainer-preneur. As a coach, you nak menjual, you nak marketkan diri, nak dapatkan job, bukan hanya menanti job. Dia share juga macam mana you punya pathway, you daripada seorang trainer yang biasa jadi trainer-preneur dan you nak jadi TP. Dia buka habis. Jadi basically dia bagi you a roadmap lah. Macam mana you nak build up your career ke, buat business ke, you nak buka TP ke, all in one dalam satu tempat ni je. Dan tak ada upsell pun. So dia buka je habis semua kat sini. You tanyalah apa you nak tanya. Betul apa yang diperkatakan oleh orang ramai yang saya dengar-dengar. Kak Ian ni memang very helpful. So dia buktikan daripada apa yang dia buat dan juga apa yang dia sampaikan. So the experience tu saya rasa lah dia sendiri betul-betul nak bantu.